Hello. Ria kat mana ni? Ria... Ria apa? Sayang kat mana ni? Abang cari satu rumah tak ada ni. Ria pergi Kia Mulai. Kita mulai. Dengan siapa? Dengan Sawah. Dengan Sawah. Lepas tu, Afrina pun ada juga. Nah, cakap dengan dia. Assalamualaikum, Abang Aryan. Kenapa keluar dengan Kak Ria tak bagi tahu abang? Last minute planning. Lagipun ni kan ibadah. Jadi kita lebih baik buat secara diam kan? Ha. Hai, macam tu pula. Okeylah, Fina nak sambung wirid ni. Abang cakap dengan Kak Ria. Sayang, kenapa sebelum keluar tadi tak kejut abang? Sebab... Ria kesian tengok abang. Nyenyak sangat tidur. Tak sampai hati nak kejut. At least bagilah tahu abang sebelum Ria nak keluar ni terus keluar macam tu je. Abang risau tahu tak? Ria tu dah lama mengandung. Ya, Ria minta maaf. Tapi abang tak payah risau sebab Ria dekat masjid area rumah. Dekat je. Kat masjid mana? Hantar lokasi kat abang. Abang nak join? Mana boleh. Malam ni untuk muslimah je. Malam ni untuk muslimah je. Muslimah je? Malam ni memang untuk muslimah je. Bang, lain kali lah abang join. Sekarang ni Ria nak pergi berjihad. Jihad? Apa pula ni Ria? Ya, berjihad sebab nak sambung cinta kita kat jannah nanti. Ya, cepatlah. Kita kan nak sambung hafal surah Al-Alaq. Amin. Amin. Dengar tu bang. Ria busy ni. Ria kena pergi ni tau. Assalamualaikum Habibi. Love you. Bye. Betul ke dia ni dia mulai?